itu perkara yang berbangkit berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963 apabila Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika menjawab soalan di Dewan Rakyat baru-baru ini menyatakan bahawa hak Sarawak dan Sabah di bawah MA63 tidak mempunyai kaitan dengan isu minyak dan gas. Walaupun demikian, Dato' Yang di-Pertua, saya tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Dato' Yang di-Pertua, kesimpulan saya ingin memberi satu contoh supaya perkara ini lebih mudah difahami. Bayangkan terdapat sebuah dusun seluas 3 ekar milik seorang yang bernama orang kaya Temenggung Tanduk. Di tengah-tengah dusun tersebut ada sepohon pokok durian musang king yang berbuah lebat dan dikatakan kepunyaan seorang bernama Petronas. Pokok durian itu kini dituntut oleh seorang yang bernama Petronas tadi. Dusun tersebut dipagar dan dijaga oleh pekerja yang dilengkapi dengan senjata sumpit. Dari aspek budaya dan adat, Petronas mahu menguntip buah durian tersebut yang lebat buahnya. Perlu berbudi dan berbahasa untuk meminta izin masuk ke dusun kepunyaan orang kaya Temenggung Tanduk yang dipagar. Dari segi perundangan, Petronas perlu mohon the right of way dengan izin untuk mengambil dan mengutip buah durian musang king di tengah-tengah dusun tersebut. Kalau salam pun tidak ada diberi dan right of way pun tidak dipohon daripada tuan empunya dusun tersebut, kalau Petronas degil juga memasuki dusun tersebut, sudah pasti Petronas akan dihalau ataupun disumpit. Ini adalah respon saya di mana MA63, tanah, sempadan tanah, hasil tanah, iaitu minerals, termasuk oil gas, rare earth dan yang lain-lain, tidak dapat dipisahkan. Kalau kita bercakap berkenaan dengan rule of law, ramai rakan-rakan kita bercakap pasal rule of law berkenaan dengan perkara yang lain tadi. Sekarang saya bercakap dengan berkenaan dengan rule of law dengan izin. Kemarin Yang Berhormat Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian telah menjawab dengan terang dan jelas apabila menjawab soalan lisan saya ajukan bahawa di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, tanah dan mineral, pengeluaran lesen, penerimaan royalti adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri dan adalah hak kerajaan negeri. So, dengan itu, Dato' Yang Pertua, itulah respon saya kepada Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri berkenaan dengan isu MA63 bila beliau menyatakan bahawa MA63 tidak berkaitan dengan oil and gas. Saya nak bertanya, ada tak pegawai yang terlibat dalam isu-isu besar ni? Ada pegawai mewakili Jabatan Menteri ataupun menteri berkaitan? Tak ada. Tapi tak apa, kita rakamkan. Mudah-mudahan akan dapat dijawab oleh menteri. Teruskan, Robi. Okey, terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Dato' Yang di-Pertua berkaitan